Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pula hari ni cuba buat solo dulu. Ni awal lagi ni geng. Tadi aku pergi cari batang tajur. Lepas tu pagi tadi aku tak tengok. Sesi pagi tadi aku tak tengok jaring pendek-pendek. Tajur aku tak pasang umpan malam. Tengok hujan lebat malam tadi geng. Hujan tu dalam 20 minit penuh hari rambut. Juga tak karam. Okey lah geng. Aku akan tengok jaring sambil aku letak umpan tajur. Tengok mana larat lah. Aku nak tukar batang-batang tajur yang keput. Okey, jom. Kita tengok ada tak rezeki kan. Okey geng. Tengok jaring 3 inci ni dulu. Oh, tak ada harapan lagi geng. Payah sikit nak tengok ni geng. Sebab aku bawa batang tajur. Kalau bawa batang tajur ni memang payah nak tengok jaring. Dia lekat. Dia lekat dengan batang tajur. Tak ada ikan lagi. Tengok. Dia dah mula melekat. Aduh. Bot pun dah. Okey geng, jaring depan batu. Oh. Bapak. Timbul labi-labi depan muka aku. Gambar ikan ke apa? Boleh ambil nafas depan muka. Hai, labi-labi. Mana tak jaring? Ai, tak boleh angkat belah sini. Kena angkat belah sana. Jaring bergulung. Jaring depan batu ni aku tukar jaring 4 inci setengah. Molek sikit. Yang ni dah pecah, hancur. Okey, jom. Tengok ada lagi tak. Okey geng, isi umpan lagi geng. Umpan aku ni hari ni je lah boleh main. Lepas tu kalau minggu depan ada rezeki, minggu lagi satu sebelum raya aku tunggu lah. Esok aku angkat lah semua ni. Yang mana boleh angkat jaring. Umpan tak besar tapi dah lulus lah. Boleh lah pakai. Jom lagi pasang lagi di depan batu tadi. Tak ada rezeki hari ni. Rutin dia macam biasa lah geng. Isi umpan. Tapi air naik tak ada lah tinggi mana. Ngang-ngang tajur je. Tajur tak payah hejah. Tapi lambat jugalah nak tengok jaring lagi. Lambat pun alhamdulillah lah aku dapat turun awal ni okey dah. Malas balik lewat-lewat bulan puasa. Pergi awal ni panas lah masalahnya geng. Panas. Tak apalah, hujan bulan puasa. Semoga ada keberkatan orang kata. Dia panas dekat sini tak apa dalam air ni. Agak-agak panas ambil air basuh muka. Bukan minum geng. Basuh muka. Alhamdulillah lagi puasa lagi. Aku isi umpan dulu geng. Apa-apa nanti aku roger lah kalau ada rezeki lah. Jaring. Jaring seterusnya. Dekat ada manis-manis. Dekat lagi. Malam satu tongkol kayu dah aku angkat. Tak ada. Bapak tongkol kayu malam angkat geng. Ada. Nampak pun baru kena geng. Semalaman lebih tinggi. Pagi semalam, petang ni pun tengok. Nampak pun baru kena. Ada rezeki. Ni kat lagi ni. Kat apa lagi semalam tongkol kayu dah angkat. Aduh, koyak lagi. Ada lagi geng. Dekatnya. Nampak je geng. Selalu dekat ni ikan. Tak boleh lah. Tak boleh tengok. Esok nak angkat lah. Biarlah. Adalah seekor.
Okey geng, ni dekat jerang geng. Aku malas rekod tadi jari ni. Kesupai bawah sana. Dapatlah nak kerai seko. Penambahan hujan, baru lepas hujan lebat. Tapi kat hulu tu gelap lagi tu. Tak nampak belakang bukit, belakang tebing tu. Belah hulu gelap. Dapat nak kerai seko. Boleh lah. Dia lagi. Ujung ni lekat lagi. Tak pria, batang tajur dalam bot. Tak boleh dah. Tu je lah seko. Alhamdulillah. Sampai dekat pokok besar dah. Ni jari ni kemarin baru aku letak. Lawa duduk tepi ni. Tapi macam kena tarik. Tarik dak kordon belakang ni. Duduk lawa sangat tapi tak mengena. Temperah pun tak kena. Alhamdulillah ada juga geng. Ada juga rezeki. Dah kena tarik gaya ni, kena tongkah kayu patut ke tepi. Buat ikan tu. Itulah kalau turun pagi tadi. Nak kumpau rasa ni macam ni. Turun pagi tadi ni. Baru ada 3 ekor. Punting dekat. Dapatlah seekor kepiak. Ada jugalah. Okey, jom. Kotor kan rambut. Siapkan bawa aku cuci. Tak maaf lah kalau korang nampak kotor. Memang kotor lah kerjanya. Aduh. Geng, aku dah siap sampai selalu meletak tu. Tutup. Hari pun awal lagi. Sebab aku turun awal. Hari pun ada 3 ekor je. Jadi aku naik dulu lah. Isi umpan kat atas tu. Lama dah tak isi umpan. Mana tahu ada rezeki. Alamak, pokok tu dah kena gerak. Hilang lah tajuk ke bawah tu. Tak apalah. Ni lawa letak jaring. Tenang je. Aku isi lah umpan atas ni. Dah banyak kot dalam 6-7 mata. Sebab awal lagi. Cara turun tu kot. Nanti ada makan ke. Mana tahu. Mana tajuk aku kat pokok ni. Baik. Hilang. Mesti dirembat tadi. Setelah hilang ni. Kena rembat dah ni. Lawa je bukaknya. Pokok ara ni. Kalah lama. Silah lain. Tak ada arwah lah. Ramai budak-budak sini. Memang ada gerak lah. Ada kili, ada mata. Biarlah. Jom. Okey geng, aku pasang umpan sampai lubuk ni geng. Atas jugalah. Ada penambahan dalam 10 mata. Okey, aku nak cuci-cuci bot dulu. Lepas tu kita turun slow-slow. Kalau ada rezeki kan, aku update lah. Kalau ada rezeki dah mengena kan. Ekor gini selalu dia makan. Okey, kita jumpa dekat bawah kan. Turun kat bawah kan. Kalau ada rezeki. Baru nak cuci-cuci bot kan. Ni satu mata lupa isi umpan. Okey geng, turun menajur kali ni. Petang tak ada upah. Tu ada umpan lagi. Yang tu tadi dah tukar umpan dia mati. Hasil petang ni 3 ekor je. Kerai lampam 2 ekor. Kerai ni hidup je. Boleh lah ni jual. Dapatlah RM12, RM10 kot. Adalah rezeki. Ni umpan lebih. Saiz-saiz gini je ada kan. Tak ada arah dah. Kalau ada, adalah rezeki esok. Sebab esok semua nak angkat dah. Okey, kita jumpa pagi esok lagi. Apa-apa tengok rezeki pagi esok. Bye bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum sahabat-sahabat, geng-geng rodong-rodong. Selamat pagi. Salam sejahtera. Selamat berpuasa pada sahabat-sahabat yang muslim tu. Okey, pagi ni kita nak tengok tajur dengan jaring. Hari ni lah. Aku akan angkat lah jaring yang mana boleh angkat tu. Kita tengok tajur semalam aku pasang banyak juga. Tapi umpan tu tak berapa cantik lah. Umpan kecil sikit. Tapi depan tu bawah pokok tu tadi nampak ada goyang-goyang. Ada rezeki kot. Okey geng. Semoga ada rezeki. Semoga dipermudahkan segala urusan. Dan dimurahkan rezeki. Dipermudahkan segala urusan. Diberi kesihatan. Sahabat-sahabat semua bersama. Let's go geng. Jaring kita tak tengok lagi. Kita pergi tengok tajur tu. Depan tu ada tu. Goyang-goyang.
Let's go, geng. Tajuk 3 ada. Jaring tu dah berapa hari tak ikan. 4 inci setengah ada juga mana. Jarang-jarang 3 inci mula-mula hari tu je ada. Tak ada dah. Oh, lawa kayu tu. Bodang keriung. Orang geram. Ha ni, geng. Ha ni. Dia goyang. Jom kita tengok ada rezeki tak. Boleh tahan tu goyang-goyang tu. Ambil sauk dahulu. Boleh tahan ni. Alah. Bukan boleh tahan, geng. Boleh ambil je lah. Nak terlepas dah. Paling kecil. Nak terlepas. Alhamdulillah ada juga. Boleh lah. Nasi pertama. Tak ada. Ada gorgon je. Gorgon. Ni basah tajuk tu. Yang ni tak ada, geng. Tajuk baru semalam. Rupuk pun tak ada. Tak ada goyang pokok. Alah, jaring aku bergulung pula. Bergulung ikan ke apa tak tahu tu. Nampak. Aduh. Pas ke tepi. Pas ke batu. Bawah sana tak ada. Oh, tak ada dah. Yang tajuk ni ada enjut-enjut. Kecil juga rasanya. Enjut-enjut je. Alamak. Dia dapat tu. Besar ni, geng. Aduh. Paling kecil, geng. Tak ada arah. Kena ambil jugalah. Tengok di atas. Kalau ada rezeki lagi, kita lepas lah seekor. Kalau tak, terpaksa lah ambil buat lauk. Minta maaf lah. Sini memang payah ikan ni. Lepas tu tajuk baru tu macam ada, tapi macam tak ada. Tajuk boleh letak semalam. Oh, dia sangkut kat balok ni. Ikan ke apa tu berdenyut-denyut ni. Nampak? Loh, lepas dah. Lepas dah, dia belik dah kat batang balok ni. Tak ada. Dia belah atas dah. Kalau ada rezeki. Yang ni, geng, curut juga. Alah, lepas lah ni kan. Curut juga, geng. Tu. Sekejap nak fokus kamera. Curut juga. Ni atas tanah. Besar lah sikit. Boleh lah. Ni boleh lah. Ada lah juga orang kata. Saiznya. Saiz untuk ambil lah. Yang dua ni. Halus. Upai halus. Boleh terang. Okey, geng. Sana ada, geng. Oh, sini pun ada, geng. Sini pun ada. Ambil sini dulu. Agak-agak besar lah, geng. Semua curut-curut dia ni. Nampaknya. Tajuk ni dulu pernah kena, tapi aku tak pergi tengok. Oh, curut juga. Semua saiz ni, geng. Apa nak dikata? Ambil je lah dah rezeki. Tengok ni. Tempat pot biasa kena. Pot biasa kena. Oh. Duh. Dia lekat pula. Rasa dah sangkut ke atas tu. Inilah, geng. Benda yang tak diduga berlaku. Kita nak cepat, tak cepat jugalah.
sikit daripada tak ada. Boleh lah. Uish, boleh tahan. Baik, dua balik. Ni ada saiz, geng. Alhamdulillah. Alhamdulillah, benar orang kata. Saiz 700 gram. Memang rajin kena. Okey, mantap. Yang belakang ni ada turut juga, geng. Belakang pokok ni ada. Boleh lah, ini saiz okey sikit. Ini tak mau tepi mata. Ini saiz okey sikit. Alhamdulillah. Daripada dia ada, geng. Lama pokok ni tak bergoyang. Kuat juga goyang. Tengoklah hasil dia besar mana. Air keruh cantik lah. Air boleh lagi lah. Umpan tak apa cantik. Umpan aku kecil. Ikan kecil lah makannya. Halus jugalah. Boleh lah. Pandai kepik. Alhamdulillah, ada lagi tambahan. Tengok kat rumput ni, geng. Ada tak? Ada 3 tajuk, 4 tajuk. Tak ada dah. Nampak tu? Jari aku 3 inci. Oh, pokok tu tak kena. Yang ni tak kena. Yang tu rajin kena dulu. Tak ada dah. Yang tu pun tak kena. Tak ada rezeki. Geng, nak habis dah mata ke tempat selalu aku main. Yang ni ada, geng. Yang ni macam mendak kan. Mendak padu ni. Semalam aku naik ke atas sikit lagi pada biasa. Ini ada mendak padu. Tahulah ada ikan ke tak. Mendak padu apa? Macam mana tu? Mendak padu kata dia. Kata cocok dia dah. Boleh lah. Daripada tak ada. Jom kita tengok atas sikit pada biasa aku main. Malam aku naik ke atas lagi. Ada junjuk pun. Empat mata, 3 mata. Ada, geng. Memang tak galak. Macam ada tu yang sini, tapi slow je. Macam haruan pun ada. Air musim. Sekejap dulu. Alah, tunjuk dia perlahan je. Macam haruan ni berbuih je. Bau. Boleh lah, saya boleh ambil. Alhamdulillah lagi. Mana yang ada. Jom kita tengok. Kat atas ada 10 mata kot. Aku rajin naik ke atas malah. Let's go, geng. Ada, geng, pokok ara. Tak bergoyang. Dia belah atas lah. Ada tambah seekor 2 tak apa dah. Kalau ada rezeki. Malang rajin naik. Kat awal malam. Yang tu ada tu. Bergegar tu. Dah macam nak rebut balang aku boboh. Macam nak rebut dah dia aku boboh ha. Gegar tadi dia dengar bunyi bot. Boleh tahan saya.
Saya boleh tahan. Masuk dalam ulat. Oh, mana dia? Alhamdulillah. Boleh lah, ada saiz. Alhamdulillah. Ada juga ni, okey. Dia lekat sini je ni. Dia tak patah juga ni. Oh, kuat lagi. Okey, alhamdulillah. Dia penambahan. Target 2 ekor pun tak apa dah atas ni. Tu tak ada, tali tegang. Atas ni pun tak ada. Perang tak ada. Tak ada. Naik lagi. Tengok lagi. Yang ni ada. Tahulah macam. Oh, boleh tahan jugalah. Boleh tahan juga. Baru dapat fokus kamera. Oh, boleh tahan ni. Lama tak naik belakang ni. Okey, lapor. Oh, besar geng. Alhamdulillah. Ada juga abang jagonya. Abang jago sengat. Sengat dengan misai pun dah putus. Sengat pun dah tumpul. Misai kontak sebelah. Ada juga abang jago. Abang jago, abang jago. Alhamdulillah. Ni saiz kilo ni. Bawang gantak, bawang kuning. Tak banyak lah sampai lubuk atas tu je. Kalau ada lah. Kalau tak ada, apakan daya. Apakan daya saya. Ada 3 mata lagi. Bawah pokok tak ada ni. Pokok ni banyak pokok pula ni. Dia pun tak ada. Kena kalau lubuk lah. Tak lubuk. Tak ada juga. Tak boleh jaring sini. Tak ada ha, bawah lubuk. Tak ada rezeki. Tak apalah. Ada berapa ekor naik atas ni? 3 ekor, 2 ekor. Alhamdulillah. Pas target. Semalam tak boleh jaring sini. Jom kita tengok jaring pula. Hari ni teruk sikit. Nak angkat jaring. Jom geng. Jangan berlewat-lewat lagi. Let's go. Okay geng, hari ni kita angkat lah jaring. Kita angkat dah. Seminggu, kat 2 minggu lah duduk sungai. Hampir 2 minggu. Tak ada dah ni. Mana kelabu gini. Tak ada cik lampang dah. Okey. Tengok jaring seterusnya pula. Okay, sampailah jaring lah depan Mengkalai. Tak apa-apa nak harap juga. Jaring ni pun tak kena ikan. Air baru nak lawa. Air baru surut. Dekat pulak depan. Tu dia. Bapak ikan. Okey, jumpa kat Mengkalai lagi. Penat nak bercakap lah. Tu, bapak ikan. Okey geng, aku sampai kat Mengkalai lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tapi yang saya boleh kiranya 1, 2, 3, 4, 5 je. 5 ekor je. 6 ekor lagi tu buat lauk je. Okey, aku nak angkat tu. Barang. Ada yang tinggal, ada yang bawa. Okey. Aku nak kemas dulu barang. Nanti kita jumpa di rumah. Ya. Okey. Dah sampai dah kat rumah ni. Ikan semua. Jaring kompau. Ada 4 kilo lebih je. Alhamdulillah. Ni saya sedang.
Dia lah seekor besar ni. 1 kilo lebih ni. 1 kilo ngam. Saya yang boleh dijual. Dia berapa ekor. Tak boleh. Yang ni je saya yang boleh buat kira. Dia Dia dapat 5 ekor. abang. Dekat 3 kilo yang boleh jual. Yang ini buat lauk je lah ni. Buat pais tempoyak ke. Buat gulai tempoyak ke, gulai rong ke. Okey. Aku nak timbang-timbang ikan ni geng. Lepas tu aku hantar kedai lah. Aku tak menjual terus lah. Aku hantar ke kedai je. Okey geng, yang besar ni 35, 22, 14, 12, 10. Yang ni 2 ekor ni RM14. Tak bayar. Okey geng, sampai sini je lah konten untuk kali ni. Jaring kumpau geng, penat sikit hari ni. Tapi alhamdulillah lah ada jugalah seekor. Saiz 1 kilo ha. Yang ni nanti aku masukkan lah berapa dapat. Yang ni buat lauk je ni, buat pais sedap ni. Alhamdulillah ada jugalah. Lepas tu aku turun solo. Okey, kita jumpa lagi di lain masa, di lain konten. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Selamat berpuasa. Bye bye. Cecai. Ya Allah, bayar air tak bawa lah ke kedai.